Apa khabar semua? Dalam video kali ini saya nak jawab persoalan bagaimana kita nak buat jadual perbandingan di Notebola M tanpa menggunakan data table, sebab ada pengguna percuma yang belum mendapat lagi akses kepada data table. Pengguna Notebola M Pro dah dapatlah, tapi sementara menunggu Google untuk memberikan akses data table kepada semua, anda sebenarnya boleh gunakan teknik lain untuk menjana jadual perbandingan. Jadual perbandingan ini bagus untuk perbandingan kajian-kajian lepas ataupun literature review. Jom kita tengok. So, pergi ke Notebola M, di sources ni, upload saja sources anda, artikel anda. Kemudian pergi ke bahagian studio, dan kalau tak ada data table di sebelah ini, belum ada, kita pergi ke report dan tekan create your own. Kita buat sendiri. Kita tekan create your own, dan dalam create your own ini, kita boleh setkan prompt. So, create a literature review comparison table focusing on. So dalam focusing on tu kita boleh tetapkan apa yang kita nak bandingkan tu. Contoh, saya nak bandingkan tentang method use, saya nak tahu tentang key findings, saya nak tahu tentang implication, dan juga maybe limitation. So set je lah, nak tambah apa-apa, just tetapkan di sini, kemudian generate. So, benda ni akan ambil beberapa minit, tapi saya ada contoh di sini yang 3 artikel ni. So, dia dah ada comparison table di dalam bentuk report macam ni lah. Yang penting kita hanya nak tak jadual ni sahaja. So, tak perlu nak ambil bahagian lain. Anda sebenarnya boleh pergi balik ke studio tu, and then di 3 dot ni, tekan sahaja export to sheets. Dia akan export dalam Google Sheet macam ni, dan anda akan lihat bahawa dia hanya export table tu sahaja. So, sangat mudah. So, kita boleh gunakan table ini untuk buat ringkasan kita sendirilah tanpa perlu bergantung kepada database. Selamat mencuba.